Oh, biasa Ada kalau isi memang RM50 tu, kalau balik memang dah berkelip. Tak berkelip lah. Lepas guna voltage ni? Lepas berkelip dia ada balance lagi lah. Ada balance lagi lah. Ada balance lagi dalam 2 bar kadang 3 bar lagi kan. Saya bawa e-hailing lah. Dah lama lah buat Grab. E-hailing tu? Sejak 2017. Masa tu buat secara part time lah. Lepas PKP baru buat full time lah. Jadi kita memang cari-cari lah kan untuk benda untuk sebab kita buat kereta hari-hari. Kan, jadi kita nak yang penting tu kos tu minyak lah kan. Ada banyak jugalah try kan. Sampailah 2 bulan lepas. Saya dah lama dah tengok Botek ni kan. Dah lama lah usah-usah. Usah sebab harga dia agak sikit kan. Jadi tu hari saya fikir juga kan, kalau mahal ni mungkin ada advantage kan sebab dia jual mahal kan. Jadi saya try jugalah nekat kan. Alhamdulillah tengok kalau biasa sehari tu saya isi minyak RM50. RM50 tu pagi full lah. Full lagi. Tak sampai lah. Tak sampai lah kan. Jadi saya boleh dapat dalam 300 km plus sikit lah macam tu. RM50 300 plus lah. 300 setengah ke macam tu lah, 350, 360 kan. Kan daripada pukul 7 sampai pukul 7 petang lah macam tu ibarat dia kan. Dan lepas saya pakai Botek ni saya nampak macam bukan macam lah, memang kurang lah, kadang ada balance lagi lah maksudnya ada balance kan. Dia dalam ada penyematan lah. Macam tu kan, penyematan dalam maknanya dalam balik tu masih ada lagi. Tinggi bar dia kan, dia tak berkelip kan. Selalunya RM50 tu 300 memang berkelip lah balik kan. Oh, biasa kalau isi memang RM50 tu, kalau balik memang dah berkelip. Tak berkelip lah. Lepas guna voltage ni? Lepas berkelip dia ada balance lagi lah. Ada balance lagi lah. Ada balance lagi dalam 2 bar kadang 3 bar lagi kan. Faham. Kena saya pun heran juga kan. Tak pelik jugalah. Kan saya tengok mileage sama juga kan. Kan tapi dia ada ni lah kan. Lagi satu memang safe lah minyak kan, terutama dia kalau long distance kan. Saya memang hari-hari kadang pergi KLIA, pergi jauh-jauh stesen kan. Memang agak ni lah, bagi kita memang bawa e-hailing, kita punya kos memang minyak lah kan. Memang nak safe kat situ lah.